Salam sejahtera. Selamat datang ke penerokaan kita kali ini. Kita ada sumber menarik ni. Kita nak tengok bab 1 pasal kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur dulu. Dan juga bab 2 pasal sistem pemerintahan diorang, kegiatan ekonomi masa tu. Ya, betul tu. Sumber ni bagus untuk kita faham bukan saja pasal kerajaan apa yang ada, tapi lebih kepada kenapa ia penting, bagaimana ia berfungsi. Daripada siapa yang berkuasa, sampailah ke cara hidup ekonomi seharian mereka, kan? Betul. Kita nak faham asas tamadun kat rantau ni. Okey, mari kita mula. Kalau tengok bab 1, sumber ni senaraikan beberapa nama besar. Macam Funan kan, dekat Lembah Mekong seawal abad pertama. Lepas tu Sriwijaya ni kat Sumatera abad ke-7. Kemudian ada Angkor, Lembah Mekong juga abad ke-9. Dan Majapahit, Jawa Timur abad ke-13. Apa yang penting pasal kemunculan kerajaan-kerajaan ni pada zaman tu ya? Kewujudan kerajaan-kerajaan ni yang sezaman dengan tamadun besar lain kat dunia, ia tunjukkan alam Melayu ni bukan kawasan pinggiran tau. Kita ada pusat peradaban sendiri yang hebat, warisan yang agung. Selalunya, macam sumber ni sebut, pusatnya kat lembah sungai yang subuh. Macam Mekong, Musi, tu memang tempat strategik. Menariknya bila kita letak dalam konteks global macam tu. Okey, kita masuk bab 2 Sistem pemerintahan beraja. Macam mana struktur kuasa masa tu berfungsi? Sumber ada sebut raja ni tonggak utama. Ada gelaran macam Kurung Binam, Raja Gunung di Funan. Ada juga guna gelaran Sanskrit, Varman. Apa maksud semua ni? Ya, raja tu memang kat puncak. Dianggap ada kuasa, status istimewa lah. Tapi dia tak perintah seorang-seorang. Sumber ni jelaskan, ada pembesar yang bantu. Golongan istana, ketua daerah, orang agama, tentera, semua ada peranan. Macam kat Sriwijaya, sistemnya lagi terperinci sikit. Ada kedatuan yang ditadbir datu keturunan raja. Dan ada peradatuan untuk datu yang bukan keturunan raja. Nampak ada lapisan hierarki kat situ. Kira macam untuk pastikan pentadbiran tu cekap dan semua orang setia pada raja. Macam mana kita tahu sistem ni betul-betul berjalan? Orang patuh? Ada bukti ke? Ada. Sumber ni rujuk pada inskripsi Telaga Batu. Ini bukti arkeologi penting. Batu bersurat ni bukan catatan biasa je. Dia ada sumpah taat setia rakyat pada Raja Sriwijaya. Siap ada amaran sumpahan lagi kalau dihaka. Maknanya, konsep taat setia tu memang diambil serius, dikuatkuasakan untuk jaga kestabilan kerajaan. Oh begitu. Patutlah teratur. Pentadbiran macam ni mesti perlukan ekonomi yang kuat kan? Bab 2 pun ada sentuh pasal ekonomi. Apa nadi ekonomi utama diorang ikut sumber ni? Macam yang kita boleh agak lah. Pertanian tu asas. Tanam padi kat tanah subur. Tapi yang mengagumkan tu skala dan teknologi pertanian diorang. Sumber ni highlight sistem pengairan macam barai di Angkor. Cuba bayangkan, takungan air buatan manusia boleh simpan sampai 30 juta meter padu air. Wah, 30 juta. Itu bukan biasa-biasa tu. Kejuruteraan hebat zaman tu. Kan, memang. Ini membolehkan penanaman padi secara besar-besaran. Hasilnya boleh tampung ramai orang. Sokong perdagangan lagi. Selain pertanian, perdagangan pun disebut penting. Pelabuhan macam Ok Iyo di Funan, Kedah Tua, jadi tumpuan. Kenapa pelabuhan ni penting sangat? Sebab utama kedudukan alam Melayu ni strategik. Betul-betul kat laluan Laut Timur Barat. Pedagang dari China, India, Arab, Parsi, semua singgah kat pelabuhan ni. Diorang bawa barang macam tembika, sutra. Kita pula ada hasil bumi yang mahal masa tu. Rempah ratus, kapur barus, gaharu, rotan, mutiara, gamat. Jangan lupa hasil galian, emas dan perak. Jadi, pelabuhan ni macam pusat pertukaran barang dan budaya. Sumber ni ada sebut pasal orang laut. Kata mereka penting jaga keselamatan perdagangan, khasnya untuk Sriwijaya. Boleh cerita sikit? Ya, ini menarik. Orang laut ni bukan sekadar pengawal pantai biasa. Mereka ni pelaut yang sangat mahir. Jadi penunjuk arah, pengawal keselamatan. Yang lanun pun takut. Mereka juga kutip hasil laut. Kesetiaan mereka pada Raja Sriwijaya tu memang penting untuk kawal Selat Melaka. Selain tu, kemahiran pembuatan tempatan pun hebat. Sumber sebut pasal barang kemas,
tembikar halus, sampai boleh bina kapal besar macam Kun Lunpo kat Palembang, pusat Sriwijaya tu. Kapal ni boleh layar jauh sampai China, India. Jadi, jelaslah dari bab 1 dan 2 ni, kerajaan alam Melayu dulu bukan saja gah dari segi politik, tapi ada sistem ekonomi yang dinamik, pelbagai. Pandai betul diorang guna sumber alam dan kemahiran yang ada. Betul tu. Mereka bina tamadun yang kompleks, yang berdaya tahan. Manfaatkan geografi, sumber alam sepenuhnya. Warisan sistem tadbir, jaringan dagang, teknologi, kesannya masih ada sampai sekarang. Jadi sebagai rumusan, sumber ni tunjukkan betapa pentingnya hasil hutan, laut dan bumi jadi enjin ekonomi utama zaman tu. Ini bawa kita pada satu soalan untuk anda renungkan. Selepas berabad-abad, sejauh mana agaknya kebergantungan kita pada kekayaan sumber alam semula jadi ni masih membentuk ekonomi negara-negara rantau alam Melayu hari ini? Kalau nak dibandingkan dengan zaman kerajaan awal dulu. Terima kasih kerana bersama kami dalam penerokaan kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya.